calculate the linear magnification. So kita guna formula. Equal to negative V over U. So kita dah dapat V dengan U. Jadi kita just masuk ke nilai
cari over HO dia 1.5 cm. So kita buat darab silang, kita akan dapat kita darab silang dan jadi negatif 10 HI dengan negatif 30 cm. So HI adalah kita bawa 10 ni pergi bawah, so dia akan dapat 3 cm. Korang boleh sama ada 3 cm ataupun boleh guna dalam unit mm lah. Itu sahaja. Kita teruskan dengan soalan nombor 6A. Nombor 6A ni dikata, in your double-slit experiment, the light source emits the blue light of wavelength 420 nanometer. Maknanya dia dah bagi dia punya wavelength. Dia dah bagi dia punya wavelength sama dengan 420 nanometer. Lepas tu, the slits are 0.08 mm, maknanya dibagi di kecil. 0.08 mm. Upon an interference pattern is observed on the screen at a distance of 65 cm from the slits. Maknanya dibagi di besar, iaitu 65 cm. So diminta soalan yang first ialah calculate the separation between two consecutive dark fringe. Maknanya diminta kita guna formula delta Y sama dengan wavelength darab D besar over D kecil. So kita masukkan apa yang kita dah ada, tapi kita tukar dulu dia punya ni jadi 420 darab 10 kuasa negatif 9 meter sebab dia nanometer. Yang ni kita tukar juga jadi 0.08 darab 10 kuasa negatif 3 meter. Yang ni pun kita tukar juga dia punya sentimeter ni. Jadi 65 darab 10 kuasa negatif 2. Ini kita masukkan apa yang kita dah ada ni dalam formula ni. Sama dengan dia punya wavelength 420 darab dengan 10 kuasa negatif 9. Dia punya D besar tadi yang ni 65 darab 10 kuasa negatif 2. Dia punya D kecil kita masukkan yang ni over 0.08 darab 10 kuasa negatif 3. Okey. Bila kita dah masukkan dalam formula, kita just tekan calculator je, kita akan dapat jawapan dia 3.41 darab 10 kuasa negatif 3. Jangan lupa unit dia M. So ni final answer dia. Okey, yang kedua ni dia minta distance between the central maximum and 6 dark fringe. Okey, dia punya keyword dia kat sini ialah dark fringe. Bila dia kata dark fringe, kita akan guna formula Y M equals to M plus 1/2 darab dengan lambda D over D kecil. Kita akan guna formula ni sebab dia kata dark fringe. So kita kata dekat central maximum and 6 dark fringe. So maknanya dia M dia sama dengan 6. Tapi bila kita guna formula dark fringe ni, bila kita masuk dalam ni, M dia kita kena tolak 1. So Y sama dengan M dia kita tolak 1 jadi 5 campur dengan 1/2. Lambda ni kita masukkan tadi yang kita dah dapat 420 darab 10 kuasa negatif 9. D ni pun sama, kita masukkan yang tadi juga 65 darab 10 kuasa negatif 2. Yang D kecil ni pun sama juga, kita masukkan yang tadi 0.08 darab
20. Teruskan dengan soalan nombor 3. Dia minta any wavelength of the light source if the maximum order of bright fringe with separation as in V2 form on the screen. So maknanya dekat sini dia bagi tahu dia nak maximum order. So maknanya M dia sama dengan 10. Tapi kali ni dia minta bright fringe. Kalau dia minta bright fringe, bright fringe, kita tak boleh guna formula yang tadi. Kita kena guna formula yang Y sama dengan M lambda D over D kecil. Sebab dia minta bright. So kita masukkan dalam formula. Tapi dia minta lambda. Soalan ni dia minta dia punya wavelength berapa. Y dia kita guna yang kita dah dapat tadi, 0.019 sama dengan M dia yang tadi ni 10. Kalau bright fringe, kita tak payah tolak 10. Kita just masukkan JM dia dalam formula. So 10. Lambda kita tak tahu berapa. D dia kita masukkan yang sama juga yang tadi, 65 darab 10 kuasa negatif 2. Daripada dia kecil pun sama juga. Kita masukkan je yang tadi, yang ni 0.08 darab 10 kuasa negatif 3. Dan kita pindah and dapat jawapan dia wavelength is equal to 2.34 darab 10 kuasa negatif 7. Jangan lupa dia punya unit M. So ini final answer. Kita teruskan dengan soalan 6B. 6B dia minta a third order of consecutive interference. Dekat sini dia cakap third order, maknanya Y 3. For double slit pattern with distance 18 cm. Dia dah bagi dia punya Y3 dia sama dengan 18 cm. From central maximum is viewed on a screen 1.2 m from the slit. Maknanya dia bagi dia punya D besar sama dengan 1.2 m. Okay. Soalan first dia diminta calculate the ratio of wavelength to separation between slit. Maknanya dia minta lambda over D. Dia minta ini apa? So kita guna formula Y M is equals to M lambda D besar over D kecil. Sebab tadi dia dah bagi Y3, so maknanya sini 3 lah. Okay, kita masukkan dalam formula apa yang ada, apa yang dia dah bagi. So Y3 tadi dia dah bagi, tapi kita tukar dia dulu dalam M sebab dia bagi 2 unit yang berbeza. So kita tukar dia dalam M jadi 0.18 M. So kita masukkan dia dalam formula ni 0.18. M dia sama dengan 3 sebab dia bagi Y3, so M dia 3. Kita masukkan dalam formula 3. Lambda kita tak tahu. Kita tahu D besar dia 1.2. 1.2. D kecil pun kita tak tahu. So kita keluarkan apa yang kita tak ada. Maknanya lambda over D yang kita tak ada. And then 0.18 ni bahagi dengan 1.2 dalam 3 sama dengan 3.6. So tekan kalkulator, kita dapat jawapan dia sama dengan 0.05 and so ni jawapan untuk soalan nombor 1. Okay, untuk 6B2 pula dia tanya how could you observe the interference pattern if the experiment is submerged in water. So dia punya keyword dia ialah is submerged in water. Bila dia submerged in water, dia punya wavelength dia akan turun, akan decrease. So kita guna formula yang delta Y is equals to lambda D
dari sini kita boleh buat conclusion dia. Bila wavelength dia decrease, so the fringe separation dia punya delta Y lah kan, dia akan decrease juga. So bila dua-dua ni decrease, dia punya fringe akan jadi closer to gate. Bila dia punya delta Y turun, dia punya lambda, dia punya wavelength pun akan turun. So dia punya fringe pun akan semakin rapat-rapat. So inilah jawapan untuk 6B2.